Untuk membina sebuah pasukan bola sepak yang cemerlang, ia tidak cukup sekadar memenangi trofi, tetapi juga individu di dalamnya mestilah golongan yang boleh menjadi ikon, legenda dan perhatian peminat seluruh dunia sebagai seorang yang berkaliber dan berkredibiliti serta mempunyai etika yang tinggi dalam kehidupan. Baru-baru ini, peminat Liverpool sedang bersujud syukur kerana Virgil van Dijk dan juga Mohamed Salah baru sahaja menandatangani kontrak baru. Tetapi, dengan mereka menandatangani kontrak itu, ia bukan sahaja baik untuk prestasi Liverpool di atas padang, tetapi juga impak mereka lebih daripada itu. Dalam dunia bola sepak moden, pemain bukan sahaja dinilai berdasarkan prestasi di atas padang, tetapi juga impak mereka di luar padang. Di Liverpool, dua nama menonjol, Virgil van Dijk dan Mohamed Salah. Dalam video ini, kita akan membongkarkan bagaimana kedua-dua bintang ini beri sumbangan luar biasa bukan sahaja untuk kemenangan, tetapi untuk jenama Liverpool secara keseluruhan. Virgil van Dijk, kapten pasukan, telah tampil konsisten sebagai benteng kebal Liverpool musim ini, sementara Mohamed Salah dengan 45 penglibatan gol, menjaring dan membantu menjadi pemain paling kreatif di Liga Perdana. Kehebatan mereka di atas padang sukar dinafikan, tetapi kehadiran mereka lebih dari sekadar statistik. Kedua-dua pemain menandatangani lanjutan kontrak 2 tahun. Salah menolak tawaran lumayan dari Liga Pro Saudi, manakala Virgil van Dijk kekal tenang dan beretika sepanjang rundingan. Komitmen mereka terhadap Liverpool bukan sekadar kata-kata, ia adalah bukti kecintaan dan kesetiaan. Mohamed Salah mempunyai lebih 101 juta pengikut di media sosial. Tahun ini sahaja, dia menjangkau lebih 2 bilion orang melalui sebutan digital. Pada hari pengumuman kontraknya, namanya disebut 151,000 kali dalam sehari dan meraih lebih 5.6 juta interaksi. Itu bukan angka biasa. Ia menunjukkan kuasa pengaruh global yang luar biasa. Van Dijk mungkin bukan penyerang, tapi dia adalah pemimpin sebenar di dalam bilik persalinan. Beliau bercakap selepas setiap perlawanan, menang, seri atau kalah dengan integriti di Anfield. Wajahnya menyambut pengunjung dalam lawatan stadium. Pengaruhnya melangkaui padang. Salah dan Van Dijk adalah aset pemasaran utama Liverpool. Mereka membawa jenama ke tahap antarabangsa. Salah sebagai ikon dari dunia Arab dan Afrika, membuka pintu besar kepada pasaran Timur Tengah dan Afrika. Van Dijk pula dengan personaliti tenang dan penampilan bergaya menarik perhatian jenama global. Pakar pemasaran bersetuju Salah dan Van Dijk membawa nilai keselamatan jenama. Mereka bebas skandal, profesional dan beretika tinggi. Salah menyokong pasukan bola sepak wanita tempatan, manakala Van Dijk berhubung dengan peminat seperti Shane Cox yang pernah diserang semasa perlawanan. Mereka bukan sekadar pemain, mereka adalah simbol harapan dan integriti. Data Pro Data Stack menunjukkan sentimen terhadap Salah dan Van Dijk adalah positif setiap hari sepanjang tahun ini. Purata sentimen Salah meningkat daripada 59 ke 77 bulan ini. Van Dijk pula dari 66 ke 78. Ini bermakna setiap kali nama mereka disebut, ia mencerminkan imej positif terhadap Liverpool. Di era peminat lebih setia kepada pemain daripada kelab, Salah dan Van Dijk menjadi magnet global. Mereka bukan sekadar inspirasi, tapi juga alat monetasi yang sangat bernilai untuk Liverpool. Salah adalah pemain Premier League paling ramai pengikut di Instagram, 18 juta lebih dari kelab itu sendiri. Van Dijk dan Salah membuktikan bahawa menjadi legenda kelab bukan hanya tentang menjaringkan gol atau menyelamatkan bola, ia juga tentang memberi inspirasi, membina imej kelab dan menyatukan jutaan peminat di seluruh dunia.
Selagi mereka kekal di Anfield, Liverpool tidak hanya kuat di padang, mereka juga kukuh sebagai jenama global. Terima kasih kerana menonton. Jika anda kagum dengan dedikasi dan pengaruh Salah dan Van Dijk, jangan lupa untuk like, share dan subscribe, kerana di Liverpool setiap detik bukan hanya tentang bola sepak, ia tentang makna yang lebih besar. This means more. You will never walk alone.